Alahai, tiap-tiap hari kita jalan sini, makanan tumpah pun banyak, jalan berminyak, senang kerja kita. Manusia pun pakai cleaner biasa saja, kita semua happy. Kawan lalat pun datang juga. Sorry semut, hari ini saya pakai repulsive. Apa ni? Monster lain kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi itu version lawak. Tapi masalah semut dan lalat ini memang pening. Lagi-lagi di kawasan dapur ataupun tempat buang sampah. Ini repulsive. Spray berbau serai yang kuat. Lalat tak suka, semut pun mati, minyak pun senang nak tanggal. Repulsive ini sesuai dipakai di restoran, terutamanya tuan-tuan dan puan-puan pakai untuk lap meja, menanggalkan minyak dengan berkesan dan juga lalat tak melekat. Di kawasan dapur, kalau nampak banyak semut kat kawasan sana, spray dekat jalan semut, semut pun akan mati dan tak datang. Cara kegunaan repulsive pun senang. Isi dalam botol spray, lepas tu kita spray dekat meja yang berminyak ataupun tempat-tempat yang muncul semut. Kita spray sahaja dekat jalan semut. Jikalau anda tak nak saya beratur di kedai makan ataupun dapur, pakailah repulsive.